Assalamualaikum guys. Lagi dan selamat sejahtera. Temu kita di projek kat Star Channel Rancangan Tak Asing Lagi Hanya Pak Mancing. Hari ni aku tak dapat lah nak turun ke batu. Ada faktor lah sebab tertentu lah. So aku sekarang ni nak menuju ke tempat permulaan lah. Aku belajar mancing, belajar casting apa semua lah. Hari ni aku nak pergi kolam dekat tempat aku lah, sana kolam air masin. Kalau aku post video ni adalah strike untuk video kali ni lah. So check it out lah, sekejap lagi. Sekarang ni aku on the way ke sana. Dan hari ni solo, pergi Lone Ranger. Gang yang lain semua tidur lah. Aku rasa tak tahu apa yang benar sangat. Maksud ni dah 2 hari dah turun straight mancing. So hari ketiga ni aku nak mula. Apa-apa pun, check it out. Ya, cik pasal. Ngam-ngam aku sampai. Amboi. Kejap. Ada perniagaan Ha? Taklah. 365. Ha? InsyaAllah lah. Pastikan kau untuk akulah, Yus eh. Jangan lupa like, share and comment. Dan sekali subscribe kan. Pen kau dah macam tak cukup dah tu. Tak buat. Masuklah lalang. Cuba Cuba. Alah, Long Tiger tak layan aku lah. Aku pakai speaker lah. Okey. Kerja Yus hari ni. Bukannya aku nak apa. Bagi selai. Oh, cocok Yus. Bagi selai tadi ya. Bagi selai tadi ya. Jangan asyik pasal. Balik dulu lagi. Aku cuba. Okey. Terima. Okey, Kemasukan awal. Okey. 10 malam. 10 malam. Padi. Sekarang kita dah nampak dah. Ada budak ni. Dia kaki kolam rupanya. Ada? Tak on. Alah hari ni. Tak tunggu ni. Saya saja hari ni main sini. Keruh sangat hari ni. Malam pun lancar kuat. Malam turun ngebut kukup. Barang lah kurang. Hari ni tak turun matanya. Tak ada geng. Hari ni aku panggil semua tidur lah. Panaslah kolam je lah. Geng, aku dah sampai. Hari ni aku pakai Batman watermelon. Ni Akang pun tak mau mancing lagi. Cakap kat mana? Mesti makan lah. Rezeki dalam air kita tak ada tahu mah. Kita cuba je Cuba Kang. Ha? Oi. Macam bunyi tak ada. Tak ada. Kaskas. Aku dengan beg banyak ni.
Wan, tolonglah aku. Waktu kita nak release ikan. Layar baling jap. Mana tahu ada. InsyaAllah lepas tu. Ha? Ya dia baling. Tangkap kita tarik dia punya. Kita fight siapa lagi kuat. Tu dia. Ada orang ni. Wah, sampai jatuh kerapu dia. Eh. Lampung siapa tu Cik, Lampung ya? Mana mau baling? Ubel lah. Eh. Jadi tangkut jihad yang aku tarik banyak-banyak. Simpan, baru pakai.
Rezeki jangan buang. Simpan. Simpan. Dah senang nak dapat jihad-jihad ni. Bawa tu. Banyak. Berapa dah tu? Talapia. Mana? Ada? Tak pandai. Batu air ringan lah. Kang? Orang punya batu ni ringan 7 gram ni. Aku suka pakai 10. Ha? Yalah. Ada lagi lah. Kilo dah lah. Tak payah banyak. Kilo dah. Okey. Kilo 100. Kilo 100. Kilo 100. Mantul. Tepat. Ligat. Mampat. Padu. Pasal ikan baru kan. Ni. Akan dapat siakap tu, Kang. Tu. Dah ada. Tadi cari tak ada. Yalah, tadi sudah lepas dia. Alamak.
Much later. Five minutes later. Yo. Okey. Cukuplah. Aku masuk dah tamat. Jadilah 3 ekor strike. Buat layan-layan lah. Menyakap kan. So, macam mana dah ni ha? Dia orang ni boleh sampai kat sini. Telefon. Okey lah. Lepas lagi aku. And so mana yang tengok video aku ni, kalau suka jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa di video yang akan datang hanya di Podcaster. Alright, assalamualaikum. Yo, apa ni? Siapa ni? Sokong kau. Okay bro, macam yang kalau korang tengok tu tentang art apa semua buat rod mancing, korang boleh PM. Dia PM dia. Bro Alim, nanti aku akan letak link kat sini. Link dia, WhatsApp dia apa semua. Betul. Okay, betul. Betul. Hashtag pump like a man. Sempat lagi budak ni mancing. Dah lah tak pandai baling. Laju tadi. Macam tu lah aku cakap.